Balik sekolah layan Wan cari sabun. Sabun ni dah habis. Jom kita pergi cari. Ambil bakul dulu. Laju betul Wan. Tengok kalau Wan yang pilih. 24. Mana paling murah Nana? Ambil je lah. Tak payahlah cari yang paling murah. Dekat duit tak Nana? Nak beli. Kalau cari sabun, Ni yang kita orang pakai. Apa benda tu? dia ada bau bunga-bunga. Bau kopi pun ada. Cuba Wan bau. Cuba. Sumpah wangi gila. Wangi lah. Wangi betul lah. Cari sakura pula. Nak suruh that one there. Wan suka ni juga? Ya. Ambil ni. Berapa ringgit ni? RM20. Tapi boleh tahan lama lah. Dalamnya ada skincare ingredient tau. Bukan je wangi, tapi bagus untuk kulit. Sumpah ni paling wangi. Coconut hibiscus Nananya favourite. Wan kalau singgah mana-mana memang wajib beli coklat. Kita layankan je apa dia nak. Wan dah settle borong. Kita bayar tu Wan. Bayar. Bukan dah bayar. Oh, pandai Wan sekarang. Kalau macam kat rumah, untuk kat rumah Nana, I pakai this one. Watermelon flash. This is my favourite. Bau fruity. Memang sumpah wangi gila. I tak tipu bau wangi. And bau dia melekat. I love. Stok Buff Garden memang kat rumah kita orang sentiasa ada. Sebab Amiro kulit sensitif. Dia ada skincare ingredient yang boleh treatkan kulit kita. Macam kita pakai skincare but on our body. Macam hari tu kita orang bercuti kat Lombok pun kita orang bawa sabun Buff Garden. Mirul kalau pakai sabun lain, nanti belakang badan dia tumbuh jerawat. Sebab Mirul kulit sensitif. Memang kalau kita orang pergi travel mana-mana, sabun Buff Garden memang standby dalam lagi. Yang ni macam mandi perfume tau, wangi.